Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada SMK Sungai Layar. Projek inovasi kami bertajuk Dispenser Air Pintar. Air adalah sumber kehidupan. Namun pembaziran masih berlaku setiap hari. Melangkaui horizon sains konvensional, kami membangunkan water dispenser pintar, sistem automatik yang mengawal aliran air dan sensor pintar bagi mengurangkan pembaziran dan meningkatkan kebersihan. Inovasi ini menggabungkan sains, teknologi dan kejuruteraan untuk menghasilkan penyelesaian praktikal yang menyokong masa depan biru dan hijau yang mampan. Dengan setiap titisan yang dijimatkan, kami bukan saja mencipta teknologi tetapi membina kesedaran generasi masa depan. Berapa banyak air kita bazirkan setiap hari tanpa kita sedari? Jika setiap titisan air berharga, mengapa kita masih membiarkannya terbuang? Di sekolah, kita sering melihat air melimpah dari dispenser mengalir tanpa kawalan. Daripada pembaziran kepada kecekapan, daripada sentuhan manual kepada sistem pintar tanpa sentuhan. Kami tidak sekadar membina mesin, kami membina kesedaran, kami membina masa depan. Inovasi ini selalu dengan usaha global, memastikan akses air bersih untuk generasi akan datang. Dispenser air konvensional di sekolah masih memerlukan sentuhan tangan untuk menukar suis atau paip air. Keadaan ini boleh menyebabkan isu kebersihan, pembaziran air serta kurang mesra pengguna, terutamanya dalam persekitaran sekolah yang menyebabkan ramai murid. Selain itu, murid kurang pendedahan kepada aplikasi teknologi automasi dan pengaturcaraan dalam kehidupan seharian. Dispenser air pintar merupakan satu inovasi berasaskan teknologi automasi yang direka untuk memudahkan pengambilan air secara lebih bersih, selamat dan menjimatkan. Sistem ini menggunakan sensor yang membolehkan air keluar secara automatik apabila cawan diletakkan di bawah dispenser. Air pintar automatik merupakan satu sistem inovasi yang menggunakan teknologi sensor untuk mengawal pengeluaran air secara automatik. Air akan keluar secara automatik apabila cawan diletakkan di bawah dispenser tanpa memerlukan sentuhan tangan. Projek ini dibangunkan bagi menggalakkan penggunaan teknologi automasi yang selamat, bersih dan menjimatkan air serta memberi pendedahan awal kepada murid terhadap asas pengaturcaraan dan elektronik. Nombor 3, objektif inovasi. Objektif projek inovasi ini adalah untuk 1. Menghasilkan dispenser air pintar yang berfungsi secara automatik tanpa sentuhan. Kedua, mengurangkan pembaziran air melalui kawalan masa pengeluaran air. Ketiga, meningkatkan tahap kebersihan dan keselamatan pengguna. 4. Bahan dan alatan yang digunakan. Antara bahan dan alatan yang digunakan dalam fasiliti projek ini adalah pam air atau solenoid valve, bekas air, wire jumper, power supply atau bateri, kotak atau rangka dispenser, razor blade, glue gun, putih dan cutter. 5. Kaedah penghasilan. Pertama, menyediakan reka bentuk dan lakaran dispenser air pintar. Kedua, memotong kotak untuk membina rangka dispenser. Ketiga, gamkan bateri ke tempat litar elektrik. Keempat, sambungkan wire jumper dari pam air ke bateri. Kelima, menguji sistem dengan meletakkan cawan di bawah sensor. Keenam, memasang semua komponen ke dalam rangka dispenser dengan kemas dan selamat. Ketujuh, cat dispenser. Keenam, kelebihan inovasi. Antara kelebihan inovasi dispenser air pintar ini ialah: pertama, beroperasi tanpa sentuhan, lebih selamat dan bersih. Kedua, menjimatkan penggunaan air kerana air keluar mengikut masa yang ditetapkan. Ketiga, mudah digunakan oleh semua peringkat umur. Keempat, kos penghasilan yang rendah dan sesuai untuk projek murid. Kelima, menggalakkan pembelajaran STEM dan kemahiran pengaturcaraan. Akhir sekali, boleh ditambah baik dengan elemen lain seperti LED, buzzer atau tenaga solar. Nombor 8, Sustainable Development Goals SDG berkaitan. Projek ini menyokong beberapa matlamat pembangunan mampan SDG, antaranya SDG air bersih dan sanitasi, menggalakkan penggunaan air secara cekap dan bersih. SDG 9, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, menerapkan inovasi teknologi dalam kehidupan seharian. SDG 12, Penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab,
mengurangkan pembaziran sumber air. Yang ketujuh, kesimpulan. Kesimpulannya, projek inovasi dispenser air pintar automatik merupakan satu inovasi yang praktikal, mesra pengguna dan relevan dengan keperluan semasa. Projek ini bukan sahaja membantu menyelesaikan masalah kebersihan dan pembaziran air, malah dapat meningkatkan kemahiran murid dalam bidang teknologi dan inovasi. Inovasi ini berpotensi untuk digunakan secara meluas di sekolah dan tempat awam. Sekian, terima kasih.